Satu orang pun tak ada. Tadi ada bunyi gerang-gerung sekarang tak ada. Budak-budak band ni memang macam ni lah. Manager sudah sampai, dia tak sampai lagi. Langsung tak ada disiplin lah. Sudah cakap berapa kali, kalau mau main, kamu mau muzik mana-mana, disiplin nombor 1. Datang awal, manager pula yang bangun dulu datang. Pagi-pagi pukul 4.45 pagi sudah kemas ni macam ni. Tengok, ini saja habis 500. Ini cermin mata ni, sanggup berhutang ni bayar RM20 sebulan. Pasal ni nak ada audition, nak cari penyanyi baru. Cakap mu ada penyanyi baru, rocknya. Alamak, budak-budak ni kalau saya jualkan barang-barang ni, baru dia melalak bawa pukul nangka balik. Nasib lah dia. Geram betul lah. Panas hati ni. Geram betul. நீதான் வந்து ப்ரோமோட்டர் ஊஜி பக்கம் நீதான் செய்தாங்க siapa ngalan ke panggung bos ya promote. What you talking? I don't know. Oh ince bukan tu. Bukan, saya kacaukan, bukan. Oh, aku ingat ince itu orang Tamil dah. Oh ince, saya MC Acapan. MC Acapan. MC Acapan? Ya. Saya manajer band CH Hali. Cuo, ince. Sini dia orang cakap itu ada tu bakal uji punya promoter mau interview punya lah tu. Interview. Ya. Ya. Ada. Ince, saya memang pakar dalam punya hal ince. Pakar apa? Rockers 90. 90. Ya. Nanti. Awak mau jadi rockers? Ya ince. Oh. Saya jalan semua tengok. Alright juga. Tengok Encik, semua bestnya. Nanti. Saya memang mau cari rock punya orang, baru punya penyanyi. Ya. Tapi, tadi, awak jalan tunjuk jalan tu apa pasal? Ayo, pegang Encik. Pula. Itu banyak besar panjang punya cerita Encik tu. Apa cerita? Ini semua itu bidan punya hal. Bidan? Ya Encik, masa saya beranak punya jam. Alamak. Itu bidan sudah tarik lebih. Tarik apa? Ada tarik kaki Encik itu saya injot. Wah. Oh sudah panjang sebelah. Memang saya pun tapa. Memang saya pun ditakdirkan untuk menjadi rockers. Ambil balik. Ya. Nanti. Ya. Saya memang mau cari penyanyi rock. Tapi penyanyi rock yang lain luar biasa punya. Lain pada yang lain. Ayo saya lah itu. Lain pada yang lain luar biasa, lain biasa semua saya juga. Macam ni nanti dulu. Saya sekarang ada 200 penyanyi rock. Ya kah? Yang ada simpanan saya. Tapi dia punya persembahan semua serupa. 200 punya ini kumpulan rock buat persembahan semua serupa. Dia pergi dekat sikit, apa khabar semua? Ada baik kah? Sudah makan belum? Semua serupa. Saya mau lainnya, boleh? Asal ni? Saya memang lain. Itu semua lain, Cik. Improvement. Improvement. Improvement? Ya, lain punya rokok sensei saya. Membuat, Cik. Membuat, mau tengok? Ya, saya mau tengok. Pegang? Pegang lagi. Tengok macam mana awak bawa persembahan dengan penonton. Semua ada sakit kah? Ada sakit kalau duduk. Yang awak pergi tanya orang sakit buat apa? Ini luar biasa penyalaan sini. Aduh. Bukan ini yang saya mau. Sekali sentak dengan bentuk gitar ni getar nanti. Ya kan, Cik? Lain pada yang lain yang pergi tanya orang sakit. Kalau sakit dah ada hospital lah. Sudah, sekarang saya mau tengok. Awak boleh main gitar. Apa persembahan awak buat? Memang saya pakar, Cik. Mau tengok, Cik? Tentu. Ini gitar. Saya tahulah ini bukan tabla. Ini tali, Cik. Ini skru. Oke, Cik? Main. Oke, relax, brother, relax.
pasal awak relax apa pasal? Ayo penonton mau serbu saya Encik. Nampak bagus. Mau serbu. Ha. Okey. Wah. Okey. Nanti dulu. Main. Mau tot pun tak apa. Ini kita jangan makan lah, saya minta maaf. Ayo, ini luar biasa punya Encik semua. Yalah, jual biasa tak apa. Kalau orang makan biskut saya boleh beli. Mau makan roti pun saya boleh beli. Ini kita jangan makan lah. Ya kak. Tapi penonton semua suka itu macam juga Encik. Ini apa pasal pula ni? Oh, ini. Ayo, ini semua penonton mari serbu gigit. Lanjut. Ya. Ini awak penonton ni orang ke anjing? Mana manusia penonton bagusnya Encik. Dia gigit? Gigit semua belakang pun ada pun tengok. Habis awak tak ada gigit dia balik? Jarang sayang sama saya Encik. Itu dia orang gigit. Oh, lain macam ni. Ya. Apa macam main lagi kan Encik? Wah, action pula budak ni. Iya. Main. Saya ingat saya pun sudah banyak post main. Encik belum tengok saya nyanyi lagi. Pegang Encik. Nyanyi Encik. Nyanyilah. Kononnya 50, 60, 70, 80, 90 ribu punya penonton lah. Berapa? 90 ribu lebih. Engkau jadi kenangan. Apa pasal sedih? Apa pasal awak nangis? Ayo, itu penuh dengan feeling Encik. Feeling punya lagu. Penuh perasaan? Penuh perasaan. Oh. Okey Encik. Isabella, suci dalam debu, sia yang tiada cinta, rambut-rambut, janji manismu, sejati, berhati-hati diri. Sejati. Sudah. Ya. Ini apa ni? Encik. Ini apa? Ya, sudah cabut. Encik sudah cabut itu saya langsung tak boleh jadi rocker lah Encik. Ini siapa punya yang angkat ni? Ada Ipa punya. Ada Ipa. Encik. Jangan tipu-tipu lah. Macam ni tak ada bagus. Saya mau cari rock yang betul-betul punya. Ini kalang kabutnya rock. Ya. Ini tengok bersetai. Ini lagi kau ikat. Ini apa kena ni? Jadi makan rockers Encik. Sudah. Ini semua salah punya. Tak ada betul. Saya mau cari yang betul punya. Kalau awak mau belajar rock betul-betul, saya ikut saya. Saya bawa satu tempat. Itu dia ada bawa persembahan satu band rock. Itu band CRK. Mari kita pergi tengok. CRK. Boleh. Mari.